Okey, selama ni kita tanam stiker pakai stiker kan? Tak, saya tak nak buat benda ni. Kita pakai masking. Saya akan tunjuk kat korang lah. Okey, satu cukup? Tak cukup? Tak apa. Kita tambah geng. Baru tebal kan? Okey geng, so kita macam jual pasar malam. Timbul sebab kita pakai masking kertas ni geng. Anchor Ultra 2K boleh settle tak boleh settle? Saya yakin Anchor Ultra 2K dia tak kecewakan saya lah. Okey. Okey geng, so kita niaga ni kita kena jujur geng. Anchor 2K ni boleh tutup ke tak? Boleh ratakan dia tak? Sebab kita ada hardener dalam ni, ada UV protection, ada oil resistant, anti crack, semua boleh lah yang ni memang dah lengkap. Okey geng, so kalau saya tak buat, korang confirm tak percaya kan? Sebab tu saya kena buat depan-depan, korang boleh tengok depan-depan geng. Dia punya hasil padu tak padu, dia punya hardener dia tutup semua permukaan ni geng. Untuk kilat, kilat saya tak payah cakap kilat tak payah cakap lah, korang boleh nampak Dia punya kilat ni geng, memang berair, memang padu kilat sempurna geng. Okey, kita cakap banyak tak guna, sembang banyak pun tak kena. So korang boleh nilaikan sendiri. Okey, baik. Roger.